Hai semua, terima kasih sudi menonton video ni. Jom enjoy tengok saya kemas rumah. Nak cabut rumput-rumput semua ni. Tu dia. Nampak ada rumput. Rumput lambat-lambat ni. Jom kita mengemas. Hai semua. Sekarang ni saya nak kemas-kemas. Semua ni nampak. Dah jadi maha dahsyat lah. Tu. Semua ya amat. Sekarang ni kita nak kemas-kemas. Nak housekeeping. Sebab sangat teruk. Dan macam rumah tak ada penghuni dah. Okay. Selamat menonton. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Jom kita nak housekeeping rumah yang nampak macam tak ada penghuni. Sebenarnya ramai. Gemuk-gemuk semua. Makan cukup gemuk lah. Sekarang kita nak kemas. Semangat. Ambil gunting dan basuh sampah. Siapa tahu ni pokok apa. Saya cabut, kemudian saya buang. Tak tahu ni pokok apa. Pokok sayur ke pokok apa. Boleh buanglah dulu. Tak buangkan semua pula. Saya buangkan pokok sayur pula. Boleh buang je dulu. Tak lah pokok apa. Yang ni tahu lah ni pokok kari. Ini. Macam pokok kacang. Tak pokok apa. Buang je lah. Siapa yang tahu boleh komen. Ke pokok sayang muka labu. Stop. Dah stop. Dah. Mari dekat ibu ikut ibu main. Ya, tu cakap. Pelan-pelan je, jangan goyang kamu. Sangkut kat mana. Sini lagi. Main sini lagi. Dia patuh lah. Nanti patah lagi. Dia dah ikut. Serai ni, pokok serai ni nampak macam dah nak piak. Tak apalah. Bagilah potong dulu daun-daun dia. Ingat nanti baru nak letak tanah ni. Dia rasanya kelabur tanah kat akar dia tu. Tambun-tambun tanah. Sihatlah kot dia kan. Sekarang ni tak apalah. Biar dia demam dulu. Nanti kebah lah tu. Tanah ada. Masa tu tak ada. Masa tu tak ada. Sebab tak buat kan. Kalau buat tu jadi ada masa lah. Ni tadi baru lepas hujan. Banyak pokok-pokok daun-daun. Banyak ayak embun. Orang Kedah kata ayak embun. Orang Penang pun kata ayak embun. Ayak embun tu ayak embun. Ni dah siap dah. Ni hasil dia. Penuh satu beg ni. Budak ni pakai baju warna putih. Lepas tu dia pergi main. Nampak tak?
Ni kita kepak. Ambil daun. Ada daun apa je ni? Aloe vera. Ada aloe vera. Lidah lagi lah. Pokok lidah susah. Kau tak payah mandi lah, Was. Lagi basah baju. Mandi lah, bos. Suasana dah malam. Ni dah bersih dah. Separuh je bersih. Tarang. Dah bersih. Separuh je. Selebihnya tak bersih lagi. Tara tu. Nampak tak teruk kan? Hakikatnya luar kamera semak. Aloe vera ni 1 juta. Kesian. Pasu kecil dia tak dapat nak merebak, nak menggemukkan diri dia. Jom dah masuk, dah malam tak orang nak azan. Yang ni nantilah sambung lain. Dah siap dah mengemas. Tapi tak komplit lah. Sekarang kita masuk dalam rumah. Aduh. Dah siap dah. Rumah pun berantakan. Sekali kita nak mengemas. Bye. Macam tu.